Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biruan. Saya Nur Azmina melaporkan dari Padang Hoki untuk program Sukan Tradisional Daya Tradisi pada 16 Mei 2025. Program yang bermula pada pukul 8.30 pagi di Padang Hoki ini dihadiri seramai 24 orang peserta dan dibahagikan kepada 6 kumpulan. Terdapat 4 aktiviti tradisional yang dianjurkan iaitu kala panjang, balon selipar, pukul berapa Datuk Harimau dan juga bowling padang. Okay, hari ni kami handle game galah panjang. Participant semua tengok okey lah, enjoy the game lah. Aktif sangat, semua semangat-semangat. Memang kesenangan lah diorang tu. Objektif program kami adalah untuk menghidupkan kembali semangat permainan tradisi Melayu, mengeratkan silaturahim antar pelajar dan sambil tu kita rehatkan minda sambil menyegarkan badan dan bermain. So far feedback peserta, alhamdulillah semua happy, semua enjoy. Kalau tengok gaya nampak happy lah. Tak ada lagi, alhamdulillah tak ada lagi kecederaan yang berlaku, apa semua tak ada lagi. Untuk favorite, sebenarnya semua syok, tapi terpaksa pilih satu. So kita pilih yang main bowling berkelapa tadi tu. Sebab kami sebenarnya Aisyah sendiri suka main bowling. So bila main tu kan seronok. So dapat dia jatuh. Tapi kali ni kita gunakan buah kelapa. So dia ringan. Kalau ada lagi game yang saya suka main permainan tradisional macam ni, saya nak main lagi sebab dia percuma. Lepas tu dia ada makanan. Tapi mungkin lepas ni bukan hari Jumaat. Akhirnya, di penghujung program, 3 nama kumpulan pemenang diumumkan. Kumpulan Melati berjaya menjadi juara keseluruhan dalam permainan itu, diikuti oleh kumpulan Melur serta kumpulan Lili, iaitu sebagai naib juara dan juga tempat ketiga. Tahniah diucapkan kepada pemenang dan juga kepada semua peserta yang berjaya hadir untuk memeriahkan program tersebut.